Saya Syed Azaidi bin Syed Abdul Aziz, owner dan founder ladang ternakan itik penelur Siti Makmur Farm lah. Awal-awal permulaan penternakan itik dulu pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2020 baru kita ada collaborate sedikit dengan UMPSA, iaitu dengan Profesor Suko. Waktu tu dia dapatkan anak itik serati dengan kita 100 ekor. Memasyarakatkan teknologi adalah satu tagline Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Jadi bersama kita adalah menti kepada Universiti Malaysia Pahang di bawah seliaan saya. Mengenali beliau adalah pada tahun 2020 dan alhamdulillah pada masa itulah proses knowledge transfer ataupun pembinaan teknologi kepada komuniti setempat di Pahang Tua Pekan Bandar Diraja, yang mana pada ketika itu saya melihat potensi beliau untuk maju jauh ke hadapan. Hari ini kita melihat bagaimana beliau telah berjaya pada tahun 2025 dengan bantuan berbagai agensi, termasuklah yang utamanya Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, dan hinggalah beliau dinobatkan sebagai peladang Jaya Negeri Pahang 2025 pada tahun ini. Dalam tempoh 2017 tu kita bermula dengan ternakan itik sebanyak 700 ekor dan pada tahun 2018 kita buat penambahan sebanyak 500 ekor lagi, menjadikan dia sebanyak 1,200 ekor. Awalnya dulu kita tidak dapat market untuk penelur ni, sebab saya adalah orang yang pertama di Pekan ni cuba penetrate market telur. Dan daripada itu, semakin hari kita dah mula mendapatkan pasaran, sehingga pada tahun 2024 kita sudah memiliki jumlah itik sebanyak 2,100 ekor. So sebenarnya kalau mengikutkan market yang kita dah dapat, kita masih lagi tidak mencukupi bekalan telur. Kita terpaksa dapatkan bekalan-bekalan daripada rakan-rakan ternak kita yang lain lah. Penghasilan telur ketika itu adalah sebanyak 1,560 biji sehari, dan kita masih juga tidak mencukupi bekalan tu. Kalau diikutkan rumusan selama sebulan, kita masih shortage bekalan telur sebanyak 120 ke 150 tray, menunjukkan bahawa aktiviti peternakan itik penelur ni memang boleh menjamin pendapatan yang sedap lah. Kita boleh panggil dia sebagai bebas keuangan lah. So daripada situ kita besarkan lagi projek kita sehingga sekarang kita telah berjaya menternak itik sebanyak 2,400 ekor lah maksimum di kandang ini, dan dia sentiasa bertukar-tukar lah. Maknanya bila time pencet kita akan masuk itik baru, tapi max untuk penternakan itik di kandang Siti Makmur Farm ni adalah sebanyak 2,400 ekor. Jadi pada bulan 10 yang lalu, setelah berkolaborate bersama UMPSA dan agensi kerajaan di bawah LPP, iaitu PPK Pekan, dengan komitmen kita dan penambahbaikan dan kemajuan projek, saya telah dinobatkan dengan anugerah Peladang Jaya Pahang 2025 di program Mini Pahang 2025 di Temeloh baru-baru ni. Cabaran peternakan itik ni, setiap projek pasti ada sisi gelap dia kan. Cumanya tinggal lagi kita bagaimana untuk absorb masalah-masalah tersebut. Setelah kita hands on projek ni daripada 2017 sehingga sekarang, terlalu banyaklah pengalaman pahit ataupun dipanggil yuran kebodohan yang kita telah lalui lah, sehingga sekarang kita sudah berjaya mengatasi semua masalah itu, dan kita insyaAllah semua kesalahan dan kesilapan kita pada mula-mula menternak dulu telah kita dapat atasi. Dan sekarang kita untuk ternakan ni, dunia ternakan unggas ni, yang pasti akan ada cabaran-cabaran baru yang kita akan terima. Tinggal lagi setelah kita hands on daripada 2017 hingga sekarang, kita setelah dapat satu perjalanan yang banyak mengajar kita, dan kita tahu jika berlaku sekian-sekian hal atau sekian-sekian perkara, kita dapat countermeasure perkara itu dengan cepat lah. Sebab ternakan livestock ni, jika tersilap pandang ataupun ambil mudah, ia akan membenamkan segala modal-modal kita lah. Setelah apa yang saya lalui sebelum-sebelum ini, kita dah dapat tahu jika kita ingin menternak skala hobi, jumlah yang
kita maksimum boleh buat sekadar hobi adalah lebih kurang 200 ekor sajalah. Dan jika kita ingin berkembang kepada yang lebih bagus untuk jadikan dia sebagai pendapatan isi rumah, saya sarankan peliharalah itik lebih daripada 500 ekor. Sebab untuk sara hidup yang saya lalui sebelum ini, sejumlah 500 ekor kita mampu menghasilkan pendapatan sebanyak 10 ke 12 ribu ringgit sebulan lah. Bila kita dapat satu measurement, ukuran ke mana kita nak pergi, dari situlah kita boleh buat penilaian pro and kontra, sama ada kita masih ingin di tahap yang sama ataupun ingin lebih memajukan diri. Perjalanan untuk memasarkan hasil ni satu benda yang perit lah. Tapi insya-Allah jika anda tidak malu dan segan untuk berniaga, bukan mencuri ya, untuk berniaga, insya-Allah jalan perniagaan itu akan sentiasa terbuka luas lah. Daripada 2017 hingga sekarang saya mampu market telur untuk keperluan lokal, Kuantan dan Pekan saja, tidak termasuk pada negeri lain. 40 tray senang-senang je kita boleh habiskan dalam masa sehari, dan kadang-kadang permintaannya mencecah sehingga 60-70 tray sehari. Jika kita tidak cukup bekalan, kita akan ada komuniti penternak setempat yang kita boleh sama-sama bergabung untuk mengisi ruang lompong dalam market lah. Dan sekarang alhamdulillah kita punya production 45 tray sehari boleh dikatakan habis. Saya nasihatkan kepada penternak-penternak yang ingin menceburi perniagaan ini, belajar dulu menjual telur, belajar dulu cari market telur. Dan lepas dapat jual telur, datanglah jumpa saya untuk saya ajar balik macam mana teknik dan SOP penternak sehingga boleh berjaya lah. Macam tu. Contoh macam sekarang, saya berjaya memperolehi 40 tray sehari, 1,200 biji telur dengan penggunaan dedak sebanyak 4 beg. Dari segi kos 1,200 biji, kalau RM1 sebiji, kita berjaya mendapat hasil hari itu sebanyak RM1,200, dan penggunaan dedak 4 beg dikalikan dengan RM130 satu beg, hanya sejumlah RM520 satu hari kos dedak. Dan di situ kita mempunyai pendapatan lebihan sebanyak RM6 ke RM700. Jadi hari ini saya berterima kasih dan berbesar hati menerima kunjungan pelajar-pelajar yang dibawa khas oleh UPM PSA untuk sama-sama merasai dan menyelami perjalanan penternakan dan boleh melihat sendiri bagaimana proses-proses rutin yang kita lakukan di Siti Makmur Farm setiap hari pada masa ini. Dan hari ini saya berkongsi bersama dengan Mr. Roy, iaitu pegawai di Mac Mara, untuk mengendengahkan tekno usahawan UMP Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah bagi memastikan pembinaan teknologi dan knowledge tentang usahawan itu dapat diberikan, dikongsikan bersama masyarakat terutamanya di negeri Pahang. Dan hari ini kita bawakan adik-adik dan juga pelajar-pelajar daripada Jerantut, daripada Jengka, Bera dan juga Pekan untuk mengetahui bagaimana proses permulaan hinggalah akhir distribution dan pengkomersialan hasil-hasil ternakan yang bersama dengan seliaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan pelajar-pelajar program Bina Insan di bawah selia ataupun kita panggil kendali daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Siti Makmur Farm atas kesudian menerima kunjungan pelajar-pelajar program, kerana apa? Membawa satu objektif yang kita orang rasa sangat-sangat berguna kepada pelajar. Mentaliti pelajar di sini kita nak ubah, bukan saja pelajar-pelajar makan gaji, habis belajar nak cari kerja, tetapi kena ada satu minda usahawan yang mana mereka boleh juga menjadi seorang usahawan yang berjaya. Yang di sini saya nak menceritakan sedikit sebanyak, dan saya boleh katakan banyak kelebihannya yang telah saya terima daripada urusan collaboration dengan UMPSA, kerana kita sudah ada melihat dan kita sudah menempuhi berbagai-bagai kemajuan dalam projek, dan kita akan dibimbing dengan lebih mantap lagi oleh UMPSA untuk bergerak lebih maju ke hadapan lah. Maksud saya untuk grow kita punya projek ke arah teknologi-teknologi terkini lah.
Saya pun berbanyak-banyak terima kasih kepada Head of UMPSA yang sudi, cakna dan prihatin melihat perkembangan projek saya daripada 2020 sehingga sekarang lah. Dan saya juga masih lagi mengharapkan pengurusan UMPSA boleh drive kita dengan apa yang dia boleh bawa untuk memajukan untuk lebih memajukan lagi kita punya projek penternakan itik penelur kaki Campbell di Siti Makmur Farm. Lagi satu penambahan sekat yang saya tahu di daerah Pekan, penternakan itik telur yang terbesar adalah di Siti Makmur Farm ini sendiri.